Kemudian yang kedua, iaitu salaf ini mereka menonjolkan bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah itu dengan gambaran yang sangat buruk. Ini bab nombor 2 ni. Bab nombor 2, celaan ke atas bid'ah dan pelaku bid'ah. Bagaimana mereka cela bid'ah dan pelaku bid'ah? Satu, mereka gambarkan bid'ah ini merupakan salah satu dosa besar setelah syirik. Kedua, mereka menggambarkan betapa buruknya bid'ah dan pelaku-pelaku bid'ah. Antaranya Al-Imam Abul Jawza. Al-Imam Abul Jawza Aus bin Abdullah, beliau berkata, la an yujawiruni al-qiradata wal khanazir ahabbu ilayya min an yujawiruni ahadan minhum, yani ashabul bid'ah. Maksudnya, lebih baik aku berjiran dengan kera, beruk dan juga babi ataupun khinzir daripada aku berjiran dengan mereka-mereka ini, yakni ashabul bid'ah, ahli bid'ah. Ini siapa dia ada ni? Ini siapa dia ada ni? Abul Jawza ni, kok nampak dia ingat ataupun orang dia ingat ni Abul Jawza ni ustaz ambil siapa pula ni? Tuan-tuan dan puan sekalian, beliau meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah kibar tabi'in. Al-Imam Abul Jawza, lebih baik aku berjiran dengan kera, beruk dan juga khinzir daripada aku berjiran dengan puak-puak ashabul bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah, ahli bid'ah. Ketegasan generasi salaf dalam hal ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, itu tentang celaan ke atas bid'ah dan pelaku-pelaku.